Assalamualaikum koma, bersama saya Fazwan dari TM Motor World. So, hari ni kita nak jual S-Max lagi. Kita ada banyak S-Max, kita ada 4 unit S-Max. Stok baru masuk. Kita start dengan yang warna kelabu ni. Okey, so untuk motor ni S-Max V1 tahun 2022. Untuk motor ni dia datang dengan standard condition, cuma dia dah tambah top box dan dah tukar bahagian belakang punya exhaust lah. Yang lain-lain semua standard. Okey, untuk harga dia kami jual dengan harga 17,800 sahaja. Okey, yang untuk V1 memang ada sebiji je sekarang ni. So, next kita pergi dekat S-Max V2 tahun 2025. Untuk motor ni jajan dia banyak sikit. Okey, antaranya spoiler pula. Windshield sudah tukar. Kalau tengok dekat bahagian pump ni, disc dah tukar, kaliper dah tukar. Untuk dekat bahagian dia punya hose, kalau korang pasang dekat sini, hose dah lain lah, dah tukar. Okey. Dan yang paling handsome dekat sini dia punya lampu belakang. Yang ni berapa pula harga korma? Okey. So, yang ini datang dengan mileage yang sangat rendah. Kalau korma tengok dekat sini, mileage dia baru 12,266 km saja. So, motor ni kita jual berapa? Yang ini tahun 2025 kita jual dengan harga 24,800 sahaja. Okey, next. Yang ini S-Max V2 juga tahun 2023. So, yang ini dia punya condition dah tukar windshield, yang lain standard. Dekat bahagian penutup ni dia ada carbon miau-miau. Okey guys, so untuk mileage dia baru 84,463. Mileage memang agak tinggi, tapi jangan risau. Untuk dekat kedai kami, motor skuter yang akan keluar kita akan buat servis balik, CVT kita akan check balik. Okey, make sure motor everything okey baru kita lepas ke customer. Okey. So, untuk motor tahun 2023 ni kita jual murah aja. Untuk V2 harga dia 20,800. Okey, setahu saya yang ni antara yang murah lah untuk yang V2. Okey. So, next. Last kali. Kita ada S-Max V2 tahun 2024. Okey, untuk motor ni datang dengan standard condition warna dark blue. So, dekat sini saya nak mention sikit, dekat bahagian exhaust ni dah tukar depan sampai ke belakang, semua dia pakai yang ni je yang original. Untuk exhaust RCB dia dah tukar. Yang lain standard. So, untuk motor ni mileage dia rendah juga. Mileage dia baru 20,486 km sahaja. Untuk motor ni kami jual dengan harga 23,800 sahaja. Jadi koma, stok kita orang tengah banyak ni. Macam sebelum ni, minggu lepas, 2 minggu lepas, stok tinggal sebiji. So, ramai sangat tanya S-Max. So, yang inilah untuk motor-motor yang ready stock. Koma, kalau korang nak cari S-Max, korang cari saya, atau boleh cari sales team kami, ataupun motor-motor lain pun boleh. So, jangan lupa cari motor, jual motor, beli motor di TM Motor World.